warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, insyaAllah guys, kita buat short content. Kita nak ambil satu buah T-Max, motosikal T-Max. T-Max ni dah jajan, dah masuk. Daripada setup kosong, daripada keluar kedai showroom tak jalan tak apa, saya towing pergi Adami. Dan buka kauset, dia ambil package cat, dia ambil package towing, dia ambil package ubah suai. Abang ni memang power lah. Memang syok lah tengok dia main motor kan. So jomlah kita tengok motor dia apa jadi kan. So insyaAllah saya nak ke Adami dululah. So apa-apa pun kita isi minyak dulu. Dah isi minyak semua, kita teruskan perjalanan kita ke Mak Auto Parts, InsyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alright, kita dah beli kita punya kopi. Kita teruskan perjalanan kita, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah permudahkan perjalanan kita pergi dan pulang sebagai hamba dia yang sedang bermusafir. InsyaAllah, semoga Allah SWT makbulkan setiap doa-doa kita ketika mana, bila mana kita berada di dalam keadaan bermusafir, InsyaAllah, dengan izin Allah SWT. Semoga Allah menjaga keluarga kita yang kita tinggalkan di rumah, InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari, jom. Nampaknya ada sedikit kesesakan lalu lintas hari ni tak tahu apa punca dia. Ada accident ke, jalan buat ke kan. Apa, kalau cerita highway kan, ni kita cerita tempat yang saya suka kalau highway Malaysia ni, dia punya view dekat sini, kawasan ni, kawasan Gua Tempurung ni. Kalau duduk lane belah sana, bila kita tengok waktu matahari nak terbenam kan, oh cantik. Petang-petang kan, pagi-pagi pun cantik. Pagi-pagi pukul 6.40 ke pukul 7 ni tu kan, kabus, memang kabus. Cantik je view kat sini. Sebab dia ada bukit-bukit macam tu kan. Dia ala-ala Krabi kan, nak pergi Phuket tu kan, kan ada bukit-bukit macam tu kan. Dia gitulah. Sebab tu antara jalan highway yang terbaik, yang view dia kat sini nampak bukit ni. Ni tak ada kabus. Kalau kau boleh tengok awan tu dekat situ ada sikit kan. Cun, saya suka. Lagi satu dekat Kedah, Alostar, kiri kanan sawah padi kan. Itu memang the best. Kita sampai dah sudah. Apa yang merah-merah ni? Okey muka. Kenapa tu? Muka saya ni buat allergic. Allergic? Makan apa? Tak tahu, dia nak datang. Terima kasih bang. Tengok. Getah ni 4. Tengok. Sok. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Tak ada. Nak jumpa Andy lah, rindu. Lama tak jumpa Andy. Askar. Dia belum ngomong. Dah. Alhamdulillah. Depo kan? Depo. Nak ambil ni lah. Lama dah. Dia adjust dia punya fitting tu lah. Dia ada dua stick minyak, bleeding balik lah. Dia lagi sikit. Okey, inilah motor. Inilah motor yang saya nak ambil. Yang daripada A to Z Adami buat. Semua daripada motor standard sampai macam ni Cuma saya ambil part cat je. Yang lain aksesoris semua Adami yang set up. Kita boleh tengok Adami punya setup kali ni, dia main screw gold screw gold ni ada campuran Adami ada yang titanium ori. Order ni dia suka tengok kalau kosong tambah. Tambah. Ya. Screw tak prepare tu. Ya. Yang mana ada kita pasang, yang tak cukup kita order. Tapi komplit ni saya tengok ni. Ini pun sama ni, titanium ni. Kan? Cover ni. Cover ni screw silver, masuk lah gold. Betul cun tu. Ni abang Fitri punya ni dengan awak ambil. Dia kata kalau kata abang boleh tolong ambil boleh tak? Saya tak payahlah masuk, dia cakap macam tu. Lepas tu okey Adami pasang Ohlin. So dia punya bracket memang tebuk sini Adami Kalau tak duduk atas ni. Atas ni kan. Tapi Adami buat setup cun ni. Tengok Adami punya setup weh. Kemas tu. Masya Allah. Inilah seni. Ni.
Ni Adami punya hasil karya. Pakai light tag, handbrake pakai light tag, tutup tutup minyak brake ni pakai light tag, lever pakai light tag, side mirror ni pun pakai light tag. Semua boleh dapatkan di Mak Autopart. Nak cat je bagi tahu saya boleh buat cat. So ni lah dia. Okay, disc dah tukar besar, caliper, GP4RS, quick release HYB, hose hell, rim dah pakai MFZ, forge, cun, memang cun. Ini setup cun. Belakang pakai P34, bumper mat, disc besar, kamui, aero exhaust, yang ni apa, powder coat. Apa lagi tulisan ni pakai balik rasanya. Ni pakai balik Dami tulisan ni. Baru. Ada baru. Ni side mirror ni Adami pasang. So kalau korang nak dapatkan barang-barang ni, nak set up cun-cun macam ni daripada kosong sampai jadi macam ni, boleh contact, tak ada hal punya. X-Max ke apa benda, segala benda. Ni muka-muka fighter-fighter ni. Muka-muka fighter-fighter ni. Semalam muka ada tak salah lagi. Assalamualaikum. Korang nak repair kereta boleh cari hari. Dah tengok macam gas. Ni bocor rahsia banyak. Orang yang nak kita ikut pun dah tak ada mula dah. Cerita dah habis. Kan tak datang muka dia. Daripada punya bocor rahsia. Mio cukup marah. Mio cukup marah. Hang ni spoil lah kan. Orang tak tengok lagi janganlah cerita kan. Aduh. Kita dah jumpa gas kat sini dah. Ini memang gas pun. Rambut dah sikat belakang dah sebelum ni merepek-repek kan. Cuma dia tak straight kan dia. Kalau dia straight. Gila. Ni tepi ni trim sikit. Potong lah ni. Tapi kan jaga kat atas lah. Aduh. Slot size 30 ni. Besar ni lari minggu 2 pun. Abang kita buat motor tune lah. Buat apa Dami? Apa? Abang ni nak check brake dia. Kurang pressure. Belakang. Tengok idola SOCM Ahmad Yaakob kita. Masya Allah. Macam mana bang? Selamat Raya bang. Selamat Raya Batin. Macam mana? Kan apa kau semua okey? Alhamdulillah. Okey. Penyertaan semua cun. Mantap. 1.5. Terima kasih. Janganlah. Janganlah. Tayu nak pergi tapi itulah ada kekan masa pula. Tengok Afan nak pergi itu, tengok tiba-tiba dah tak jadi pula, motor dia tak siap. Tidak boleh lah. Nak pergi pula si Afan. Dia bila? Tak ada pula dia cakap dia. Tapi motor dia tak siap lagi kan? Dah nak siap dah katanya. Tak tahu. Ni kata malam ni nak gerak pergi Johor. Gila betul dia. Ni tengah tunggu dia sekarang ni. Dia duduk bilik siapa? Mio? Dia kena duduk bilik seorang lah. Mantap bang ni. Dah nak pergi ni. Duduk bilik dengan Mio aku. Oh ya. Dengan Mio sebilik. Ni Adami tak pergi. Kau sama ni? Dia lain. Kau tak pergi. Jaga kedai. Dia kata nak gendon dia. Dia lain. Dia channel dia dah sana lah. Macet. Mbak. Om. Lagi satu kita ada special project Ini motor Adami Mak Autopart. Kita tak tahu dia nak set up macam mana. Tapi apa yang kita dah nampak, rim dia tengok forge tapi color hitam. Okey. Lepas tu tengok dia buat Mak Cik sini racing. Nampak? Mantap. So dia dah tukar kamui punya fork kit. Disc dah besar. Caliper Adami pilih apa? Stelema Adami ni. Ya Stelema. Rasanya bukan. Ucok ni caliper apa Ucok? Adami pakai ni. Ini model baru ni. Nampak ada lubang ni. Adami, ni caliper model apa? Stelema? Kenapa ada lubang belakang dia? Ni lah? Mana? Stelema mana ada? Serius lah? Ya Adami? Ya. Caliper saya kat Bari.
tengah fikir. Ke ni setelah 5 model baru? Tak, sama. Ya? Serius tak? Kenapa saya punya Stelema dulu tak ada lubang macam tu? Ke saya dah? Tak perasan. Oh, betul lah. Warna ni betul lah. Betul. Aduh, warai lah saya. Knowledge tak kau lah, Rami. Malu lah. Tapi tak apalah. Kita tak perasan sebab gelap. Awak lain lah. Ha? You change. Ha? You change? Adami nak bawa motor ni nak buat apa? Saya nak bawa macam ni. Yelah, nak buat apa? Rahsia lah. Oh, break lah. Color tak tahu. Kalau saya nak main hitam matte bukan. Hitam matte. Carbon pun tak ada lagi. So, kosong je? Kosong. Oh. Dah ada je tu. Adami nak main carbon ni lah? Ini je yang... Ui, Tanutong. Ui, gila lah. Yang ni yang baik ni lah. Ini original carbon tau. Ringan tau. Ini bukannya balut. Ni bukan balut tau. Ini memang original carbon Itu balut. Itu Fiat. Tapi ni Tanutong lah. Siap ada chop lah. So, kalau korang nak carbon ni, korang boleh order dengan Adami. Tak ada hal Nanti saya letakkan nombor telefon Adami terus. Saya dah lama tak buat konten pergi kedai Adami ni tau. So hari ni saya ada semangat sikit nak buat konten kat kedai Adami ni. Pasal saya rasa bulan ni paling teruk sekali tak ada video. Tak ada video Adami. Daripada bulan raya ke bulan puasa. So tu je lah yang pergi makan. betul? So ini Tanutong. So memang sekarang produk Tanutong memang ada chop ni titanium ni Gila mantap weh. Boleh Roja Adami untuk order. Ni JR. Ni JR. Tapi JR ni antara yang terbaik Ni pun carbon juga, bukannya. Kalau Thailand JR ni kalau untuk motor. Tapi saya tengok Tanutong dah buat macam tu, dia jadi premium lagi Tanutong dia tak banyak part. Sikit lah. Jadi je lah. So, apa lagi Adami punya projek sekarang ni? Ni je lah dulu. Ingat nak masuk Rainbow. Pam tak sampai lagi. Pam tak sampai lagi. Okay bang, selamat bang Oh, lampu dia baik lah. Ada stok lagi. Ada? Okey, lampu dia ada lampu macam tu. Dia ada mata. Lampu depan dia pun terang sikit. Ada LED je? Terang lagi So boleh dapatkan di Mak Autopart, tak ada hal. LED opening. Tu nampak terang tu abang tu pakai Forza. Tu siapa? Banyak Forza Patutlah Rami start main Forza balik ni. Tapi saya memang nak cari motor yang runner, yang sedap sikit. ya, sedap ni. Kalau tak saya naik motor NMAX. Race tu runner rasa jauh pula. 100, 110. So, ni apa lagi kita nak buat? Ni nak breeding sikit. Ni dah serang. Okey, kalau korang nak cari lampu Forza color kemala ni, boleh Roja Rami. Ni warna merah. Ada yang full color macam hari. Atas bawah boleh nyala. Ni apa color? pakai apps lah. Ini bukan color dia. Ini telefon ni teknologi tinggi, high tech. Sekarang ni warna merah, kalau ni hijau ke yang biru kan, tak connect. Forza. Sekarang Thailand dia trend main lampu tom yam. Dulu Indon main Jauh. Tapi sekarang Thailand dah gila main lampu tom yam. Tapi lampu tom yam Thailand ni dia lain sikit daripada lampu tom yam Indon ni. Indon ni dia punya lampu tom yam dia hardcore sikit. Tapi Thailand ni dia buat cun. Kan? Betul tak? Dia punya lining dia kemai. So bagi tak ada nampak macam cacah merbah sangat, tapi nampak style lah. Bila kita tengok color dia, ni dia boleh buat color-color ni memang betul. Boleh adjust brightness tu, boleh adjust. Nak cerah sikit ke, nak cerah, cerah lagi. Mantap. Boleh dapatkan di Mak Autopart. So tak ada hal. Hari ni kita cerita pasal Mak Autopart je. Boleh cari Usop, boleh cari Adami. Korang nak tukar lens, ni tukar lens ke? Abino. Ni cara nak tukar lens. Ni pun selalu satu kerja rumit. Salah pasang, air masuk. So kat sini antara tempat yang boleh buat lens ni. So cara dia bakar bagi dia ni kan. Gam dia pun ada gam khas dia tau. Lepas ni bukannya pakai lekat balik, tak ada. Adami dia ada special gam dia. Masuk gam baru. So tu Adami boleh buat kat sini. Korang nak lens ni pun Adami boleh adakan. Dah siap dah, lens siap. Semua dah ada. So tak ada hal. Nak buat hose, hair apa semua korang pun tahu lah. Okay, so motor ni dah siap sepenuhnya. Kita akan bawa ke Ipoh Snow Wash untuk kita buat detailing. Inilah dia, T-Max 560 TFT
fully set up by Mark Auto Parts. Kedainya di Setapak. Owner dia gas dalam cerita Blood Brothers. Tapi dia dah low profile lah, dia tak nak jadi gangster dah. Semenjak Naga apa, Datuk Zul dah tak ada, dia buka bengkel mengamburi mata orang. So careful. Okay, jangan main-main dengan Mark Auto Parts. Lu main-main, lu kena parang lah. Lu main-main lah ini orang. Tengok dia, itu saja dia selak sikit je sudah tahu dia punya gas. Sama lah bang. Dia tak dekat je. Tengok B1, B2 skala lebih kurang nampak. Syok tengok S-Max ni. So korang nak datang buat S-Max, boleh datang Adami. Player kental-kental banyak lagi. Weh lama ni awak punya ni. Lama. Saya beli keluar motor terus pakai. Orang kata tukar lah. Dulu kali merah kan? Dulu warna merah. Mantap. Isi dia best, dia tak rendah sangat, tak tinggi, ngam-ngam. Sedap lah angin tu. Boleh lah. Ni daripada ni? Sana? Daripada Gandang Garam. Yalah. Ada geng-geng T-Mac. Yalah, baru sampai. Siapa namanya? T-Mac Wan. Jumpa kat surau tu. Dia dengan bini dia. Kan yang tukar kawasan. Itu sekali tu. Lepas tu ada jumpa lagi seorang tau. Dekat surau, dekat Teluk Intan. Tengah semayang, tiba-tiba dia dengan bini dia datang, hujan. Motor kali biru lembut, T-Mac. Alright guys, tadi kita dah settle dekat Mark Auto Parts. So kita nak pergi tempat kedua. Kita nak ambil jaket dekat kilang kita, insya-Allah dah siap. So inilah pengurusan jaket ni. Nanti kita akan bawa balik ke Ipoh, baru kita sorting, insya-Allah. Mari. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Rawang. So ini jaket A-series yang dah siap, separuh saja saya dapat ambil. Sebab kalau saya bawa semua, masak macam mana nak bawa, takkan nak bawa tinggi ni, korang JPJ tahan naya pula kan. So saya ambil ikut muatan je lah. So ini kita akan luncur, bawa balik ke Ipoh. Motor ni kita akan buat detailing dekat Ipoh Snow Wash. Jaket ni kita akan start sorting Sabtu Ahad ni. Then itulah, tak ada apalah. InsyaAllah jom kita luncur dulu dengan izin Allah SWT. Kita beli kopi dulu, layan lagu jazz santai, insyaAllah. Mula dari mana? Say what? Everybody. Mana? Dari matamu. Okay, insyaAllah kita dah hampir masuk waktu maghrib. Saya nak jamak dekat Simpang Pulai Zat. Dan kita akan drop segala baju-baju ni dekat kita punya markas. Motor ni besok kita drop. Konten ni bersambung-sambung. Mungkin saya sambung sampai detailing, sampai motor ni hantar dekat abang owner motor, sampai kita pergi ke Sawari Cup, InsyaAllah. Kalau saya rajin nak sambung, ataupun saya akan cut saja sampai motor ni dah siap detailing. Tengok macam mana. So itulah perjalanan dia, beginilah. Okay guys, time-time ni saya rasa saya dah sedikit lewat. Kalau awal sikit dia cantik lah. Kan tadi siang saya cakap view yang the best view kan. Nampak view dia daripada sini. Tapi ni saya rasa saya dah lambat sikit. Kalau saya awal sikit cantik tadi. Tapi kita tengok depan sikit macam mana dia punya view Masya Allah. Cantik. Nampak betul saya cakap. Ada bukit-bukit macam ni kan. Sebab tu saya cakap, kalau dia dua timing je cantik. Waktu matahari nak terbenam, satu lagi waktu pukul 7 lepas subuh, waktu syuruk lah. Waktu syuruk kan. Ya Allah. Ya Allah. Kalau pokok-pokok ni tak ada, lagi jelas. Sebab dia macam ada bawah tu, macam ada lembah. Mana tunggu sekejap, kita tengok depan. Nampak nampak. Nampak. Kalau pokok ni tak ada kan, nampak. Nampak. Masya Allah. Cantik. Sebab tu saya suka dari sini.
Lepas tu korang tengok bukit ni kan. Nampak ya Allah. Macam Jurassic World tu. Subhanallah. Masya Allah. Nampak? Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu Allah SWT. Mahal lah. Okay, Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okay, kita berhenti solat jamak siap-siap kat sini. Dan kita pergi markas kita lah, InsyaAllah ta'ala. Okay, kita singgah dulu. Motor pun dah sampai dekat sini. Kita jamak siap-siap. Lepas tu kita gerak lah. Apa lagi? Okay, ni kita punya markas. So baju dah sampai. So kita kat Muhammad. Assalamualaikum. Ni kita nak buat sorting lah. Banyaknya. Ini separuh. Ada lagi separuh. So rumah hang memang agak kritikal tau. Ini dah dikompres tau Mus. Hang kena faham. Bila dah dikembangkan, memang rumah hang ni memang akan jadi seperti kapal nelayan lah. Okey, ni separuh separuh. So ada lagi separuh belum pecah. Itulah cerita dia. Nanya. Demi korang semua, terima kasih semua supporter series daripada Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, Sabah, Sarawak, Semenanjung. Korang semua memang hebat. InsyaAllah nanti korang pakailah jaket ni, korang ride, korang tekak gambar, korang buat video, korang post lah. Tag lah X-Series Racing, tag lah saya ke, tag lah Mus ke. Tag Mus kan. Kita semua pakai benda yang sama. Saya proud sangat-sangat. Saya seronok. Semua main skuter, semua ride, semua motor, tak kisah motor apa, touring ke apa, yang pakai jaket ni, korang memang hebat. Lillahi ta'ala. I love you guys. InsyaAllah. So kita tengok apa cerita kita seterusnya. Okay? Okay, testing 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah. Kita nak pergi Kuala Lumpur. InsyaAllah balik hari kita nak settlekan jaket yang sedikit kelewatan. So kita nak pergi kilang lah, nak ambil jaket semua. Hari ni saya bersama dengan Datuk Mus yang dengan memperagakan baju Adidas yang berada di butik AMG. Lalu dia memakai kasut AMG, Adidas AMG Motorsport. Naknya nak koma. Handsome. Okay, kita tengok Cip punya respon bila mana Mus pakai macam mana. Ya. Aku nak tengok hang respon bila mana dia pakai baju macam tu. Tak, kita ke slipper je. Aku main slipper je. Aku nak angkat barang. Yang dia beri dress up macam nak pergi. Taklah. Dia nak minta tolong angkat meja. Ni tak mati ke? Mus, mati ke ni? Mati je tu. Sebab sekejap lagi kita nak pergi maghrib. Boleh jamak. Okey, kita berhenti jamak. Kita berhenti isi minyak dulu. Chip kita top up tercinggung. Orang Singapura ni, SB Typer R. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai kita punya kilang. Inilah kilang tempat kita berkarya. Ini kita punya designer dekat sini semua menggunakan korang pun faham lah, Apple lah. So ini kecil hotai tempat dalam production. Oh, tengok tu. Ni kita punya kilang lah. So tempat kita buat proses semua dekat sini. So ni mesin-mesin yang kita pakai. Yang kalau korang kata sedikit kelewatan tu, korang pun tengok lah macam mana
job diorang ni, sibuknya diorang ni kan. Sampai sampai jam ah. Mana? Sulam. Ni. Tengok Ni untuk ni. Untuk ni tangan. Oh. Tak jalan macam ni. Berapa sikit tinggal buat surau? Tu yang bulat tu. Mana? Tu surau. Dalam ni Grip dia kejap. So bukan kita punya jaket saja yang dia orang buat. So banyak lagi company-company lain. Pandai dah selongkor mantu keluar pintu mana. Ni grip. Suka-suka dia je. Tengok. Ni kalau nak buat grip lah. Collar Collar dia lain ke apa ke. Patutlah kecil buat yang ambil punya nama Sulam dulu sebab dekat tu. Dia bukan pergi hantar tempat lain. So kat sini ni orang berkarya. Okey, ni lah mesin yang kita buat jaket lah. So ini sama lah dia, konsep dia, pergerakan dia apa semua sama lah. Mantap Ni untuk selai baju. Ni kalau macam tak cukup, dah print lah sikit. Kita makan dulu dan kita gerak balik dulu. Mantap. Makan cik. Makan. Itu yang Okey, kita dah nak balik ke Ipoh. Inilah parcel. Inilah jaket korang, insya-Allah. So sambungan dia nanti kita tengok besok punya sorting macam mana. Cerita ni bersambung-sambung tau. Kita sambung sampai kita pergi Thailand. Saya nak pergi jumpa Abang Fitri semua. Bersambung. So jomlah kita pulang ke Ipoh. Kita teruskan unpack dan juga untuk buat sorting untuk postage. Kita tengok kita ada import kita punya abang parcel daripada London. How are you bro? Fine. Oh, nice lepas tu kita import lagi seorang ni. Nangoi seorang ni merepek-repek daripada pagi tadi tak habis-habis. Sahil. Teguk ang ni. So inilah dia. Kita akan asingkan ikut saiz S, XS, S, M. Banyak. Ini kita tak pecah parcel lagi lah. Pecah guni. Okay, ni proses dia. Seterusnya kita akan check berapa piece daripada kilang. So kita akan masuk stiker X-Series Racing, InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Ini kita bagi percuma untuk kali ni punya edition. So siapa-siapa yang dah beli, terima kasih. Rasa korang memang ni kita bermula tadi daripada pukul 12 tengah hari masih macam ni demi korang yang tercinta, demi supporter series yang tercinta, InsyaAllah. Terima kasih korang semua, orang hebat dunia akhirat. Semoga kita semua ni bersahabat sampai syurga Allah SWT. Okay, korang pakai, korang tangkap gambar, korang buat video, tag X-Series Racing dekat Instagram ataupun dekat Instagram saya ke kan. InsyaAllah. Okay, sambungan hari kedua. Kita nak pergi Sahil Ipoh Snow Wash, tapi Ipoh Snow Wash tak buka ni. Dia buka lepas sembahyang Jumaat. Hari ni Jumaat kan. So saya suruh Sahil buka juga sebab sekejap lagi saya ada hal. Saya nak pergi KL second round untuk ambil baju jaket korang ni lah. Semalam first round, hari ni second round nak naik KL pula petang ni kan. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Ni sekarang ni saya tak puas hati apa benda ni. Saya tembak air pun dia tak mau hilang nampak. Apa benda melekat. Alright, kita dah sampai Sahil. Tengok, hari Jumaat dia buka kedai untuk kita special case. Patut dia nak buka lepas sembahyang Jumaat, tapi kita request sebelum sebab kita ada hair sikit lagi. Mandi dah belum? Apa ni ni? Sombong sekarang aku. Kedua dah. Sombong lah sekarang. Alam lu. Saya penat banget. Assalamualaikum. Oh, ada Jeko ah. Jeko.
drop motor ni dekat Ipoh Tuan. Yeah. Semua ada. All in one eh. Ya. Motor ni orang Rostang. Tapi dia buat pasaran dekat KL, cuci dekat Ipoh. Set dekat Ipoh. So kita turun dekat sini. InsyaAllah jom. Cucu. Nak towing Roger. Tunggu Roger eh. Besok hari ni ada nak pergi KL kan? Hari ni KL. Jom.